sangat menginspirasikan, berjudul Ustazah Basikal Nekat ke Mekah karya Ahmad bin Muhammad Isa. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh KMH Art Culture yang mengandungi 708 buku surat. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis sangat menarik, mudah difahami, penuh perasaan dan syarat dengan pengajaran. Setiap bab dalam buku ini membawa pembaca seolah-olah bersama mengayuh basikal bersama mereka menempuh panas, sejuk, bahaya dan keajaiban sepanjang jalan menuju ke Mekah. Buku Ustazah Basikal yang diabadikan di dalam buku siri 1 dan juga buku siri 2 merakamkan suka duka, cabaran, pahit manis perjalanan suami isteri Ahmad Isa yang merupakan seorang arkitek yang berhenti kerja kerana ingin mengembara, dan isterinya Ustazah Adilah yang merupakan guru Al-Quran menjelajah 14 negara di dalam misi mereka untuk berbasikal ke Mekah dari Malaysia. Buku siri 1 ini berkisarkan tentang pengembaraan mereka yang bukan sekadar kembara biasa, tetapi pengembaraan jiwa dan keimanan yang menguji kekuatan fizikal, mental dan spiritual mereka. Pengembaraan ini bermula dari Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal dan kembali semula ke India dan seterusnya ke Pakistan. Sebenarnya, niat asal Ahmad hanyalah untuk mengembara secara solo ke Eropah. Namun, setelah berkahwin dengan Ustazah Adilah, niat itu berubah menjadi perjalanan menuju ke Mekah sebagai bulan madu penuh makna. Mereka meninggalkan kerja, menjual kereta dan memulakan perjalanannya berbekalkan ringgit Malaysia 1,900 sahaja. Bayangkan, dengan wang yang begitu sedikit, mereka mampu menempuh 14 buah negara selama 15 bulan semata-mata kerana Allah. Sepanjang perjalanan, pelbagai dugaan menimpa. Ustazah Adilah pernah dimasukkan ke ICU di Pakistan. Ahmad pula menerima 5 jahitan di Iran dan mereka hampir diculik di Afghanistan. Namun, di setiap kesusahan, Allah hadirkan keajaiban yang mereka panggil sebagai magic, iaitu tanda-tanda pertolongan Allah yang muncul ketika mereka berada di saat yang paling memerlukan. Selain itu, antara lain magic yang Allah tunjukkan ialah Ahmad dan Ustazah Adilah adalah manusia biasa dan bukan seorang atlet, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mampu mengayuh basikal sejauh beribu kilometer merentasi 13 buah negara untuk sampai ke Mekah. Selain itu, tema buku ini ialah keimanan dan ketabahan. Ia menunjukkan bahawa apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, tiada apa yang mustahil. Buku ini juga mengangkat nilai kasih sayang, keberanian, pengorbanan dalam hubungan suami isteri. Bagi saya, buku Ustazah Basikal ini bukanlah sekadar catatan perjalanan, tetapi sebuah kisah keajaiban dan kekuatan iman. Ia mengingatkan kita bahawa dalam hidup ini tiada apa yang mustahil jika kita berusaha dan terus berdoa. Akhir kata, saya amat mengesyorkan buku ini kepada semua pembaca yang ingin mencari inspirasi, semangat dan ketenangan jiwa. Sesungguhnya, setiap halaman dalam buku ini membuktikan bahawa dengan izin Allah, manusia biasa pun mampu melakukan perkara luar biasa. Jangan lupa dapatkan buku ini. Sekian, terima kasih.